adakah bank rakyat lebih bagus daripada emas atau adakah emas lebih bagus daripada bank rakyat? Okey, I akan jawab sebegini. It depends. Kita boleh nampak emas dalam 5 tahun secara purata telah naik 20%. Right? Dari segi pulangan, emas nampak lebih bagus. Tetapi bank rakyat kita dapat cash flow. Setiap tahun kita tutup mata, kita akan dapat 15% dari segi dividen. So, untuk saya, especially I'm still working, so maybe untuk orang yang dah bersara, the 15% cash flow is 100 times better letak duit dalam emas. Sebab emas kita kena jual in order for us to dapat keuntungan atau dapat cash flow. Tetapi saham bank rakyat, kita letak duit dalam bank rakyat, tutup mata, setiap tahun kita dapat 15%. Dan ini adalah cash flow. So, I won't say one asset class is better than the other asset class, right? And it's not fair. Tetapi ciri-ciri untuk asset class berbeza. Emas, bagaimana kita untung daripada capital appreciation. Kita beli emas untuk RM5, kita jual emas untuk RM10. Contoh. Untuk saham bank rakyat atau untuk saham ASB, kita letak duit, kita tutup mata, setiap tahun kita akan dapat dividen. Kita akan dapat cash flow yang memang sangat-sangat baguslah. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.